Dah lambat nak ke sekolah ni. Biar aku pergi. Uh, 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 uh. Tak sampai pun kawan aku ni. Baik aku duduk. Kau aku kena tunggu luar Tunggulah member aku kejap. 5 minutes later. Jom pergi sekolah. Jom. Weh, lari woi. Ini kan hari pertama SPM. Tak sedar dah 4 tahun dah kita belajar kan. Baik kita jadi sekolah rendah tu. Tua lagi best. Pasti aku kerja lagi. Dah kahwin ada anak. Jom. Nanti jawapan jangan bincang tau. Weh, mana cikgu woi? Weh Roy, mana cikgu? Tak sampai lagi ke? Apa? Tak sampai lagi ke Roy? Siapa? Cikgu. Entah. Kata Aku nak pergi panggil cikgu jap. Kau tunggu sini tau. okey. Aku tunggu sini. Five minutes later. Roy, Cikgu suruh kita mula dulu SPM ni. jomlah. Dia kata subjek apa? Tak, dia apa random. Semua dalam kertas ni. Ni tadi ada cikgu kasih kertas kat aku. Saya bagi dekat kau. Okey. Bagi aku kertas tu. Subjek apa Roy? Kan tadi aku dah kata subjek ni random. Kita tengah buat ni. Itu namanya kertas SPM. Roy, jangan bincang jawapan. Akhirnya siap juga. Weh Cik, kau dah siap ke? Dah. Weh, penat 2 SPM. Alah, biasa dah tu. Apa yang biasa? Jom lah. Balik. Balik apanya? Hantarlah kertas ni dulu. Sebelum balik. Lupalah. Apalah kau ni. lah. Okey, thank you juga cikgu. Roy, mana Roy? Sini. Jom balik. Roy, hari ni nak saya belanja tak makanan? Sebab hari kehabisan SPM. Lulus. Nanti Takutlah keputusan aku teruk. tak apa, kau doa je. Jom lah ikut aku. Pergi kedai mana weh? Tak, kita lepak mamak.
Itu Starbucks, bukan Mamak. Oh, lupa lah. Sebab apa lah? Kosong, Mat. Baik aku suruh robot je buat. Ada. Ada makanan sedap tu, Abel. Tapi orang boykot lah nachos ni. Ha. Jomlah kita ambil nachos dulu. Okey, dah, jom makan. Nyam. Tu habis. Kau belum habis lagi ke, Roy? Kau belum habis lagi ke, Roy, order? Aku dah habis makan dah. Kak, ni saya sekali dengan kawan saya, Keep the change je, Kak. Dah. Tak apa, dulu aku teman. Tempat ni dah malam dah. Tolong bersihkan ni Jom. Jom balik rumah atas ni. Rumah di mana? Esok enjoy lagi. Aduh, enjoy tak lagi. boleh. Nanti aku nak kena masuk esok kerja ni. dah. Kejap aku try tengok jadual kerja aku jap. Okay. Aduh aku lupa pula hari ni aku ada kerja lah. Baru habis belajar. Relax kau kata. Macam mana aku nak relax? Ini adalah kerja aku yang satu-satunya tau. Aduh, macam mana lah aku boleh lupa kerja aku hari ni. Aduh. Tak apalah. Roy, saya masuk rumah dulu ya. Okay, bye. Bye. Habis juga aku belajar. Dah. Cepat umur aku dah tua sekarang ni. Aku rasa baru je aku phone 1 je. Dah SPM. Esok aku nak buat apa lah aku kena buat keputusan untuk esok. Mana tahu nak santai ke, nak kerja ke. Yelah, baik aku mandi je lah. Baru first time ni aku kena cari kerja. Dah lah, kerja apa yang aku pandai sesuai Kalau ada rezeki, itulah kerja aku. Agak jauh lah Kalau pergi kerja daripada berbanding dengan sekolah. Susah keras hidup kita ni. Sangat keras. Sekejap dah pergi atas. Kena interview jap. Agak susah hidup sekarang ni. Ada duit lah. Dah ada duit lah.
Oh, kejap nak pergi makan. Dengan duit ni, aku boleh je beli apa-apa aku nak. Dari dulu sampai sekarang aku teringin nak makan aiskrim. Ambil vanila. Bubble. Okey. So ni berapa kak? Oh, RM10. Nah, keep the change. Sedap sedap dah teringin lama dah makan aiskrim ni. Sedap sedap Okey, baik aku sambung kerja.